Assalamualaikum gang. Hari ni Ojom nak cerita satu isu yang tengah meletup, iaitu muzik video dolar question diturunkan dari semua platform sosial media. Ramai yang tanya, weh, kenapa tiba-tiba? Apa yang jadi? Jom kita breakdown isu ni. Isu bermula apabila Universal Music Malaysia ambil keputusan untuk turunkan muzik video question selepas menerima pelbagai maklum malas daripada orang ramai. Menurut mereka, keputusan ini dibuat atas dasar menghormati sensitiviti budaya dan agama di Malaysia. Dalam MV tu, ahli dolar pakai pakaian yang dikritik setengah pihak sebagai terlalu seksi. Ada bahagian bahu dan perut serta gaya fashion yang dianggap tak sesuai untuk tontonan umum. Isu ini jadi lebih panas bila ada tokoh agama dan netizen yang kata gaya tu tak selari dengan imej artis Muslim di Malaysia ni. Menteri Agama pun dah bagi respon. Katanya dia ambil maklum dan puji Universal Music sebab cepat mengambil tindakan. Tapi geng, bukan semua setuju. Ada peminat yang kecewa. Mereka rasa over censorship dan seni patut diberi ruang. Namun, ada pula yang sokong kata artis perlu lebih peka dengan norma tempatan. Pendek kata, netizen berpecah kepada dua. Walaupun muzik video kena tarik, konsert dolar bulan depan masih on ya geng. Penganjur dah sahkan, show jalan terus. So geng, korang di tim mana? Tim seni kena bebas atau tim kena hormat sensitiviti budaya? Komen kat bawah, kita borak. Ojom keluar dulu, jangan lupa like, subscribe dan follow Ojom. Assalamualaikum dan bye-bye.